Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast pendek Fala Online yang kita akan bercerita berkenaan dengan binocular. Okay. Jadi mereka yang telah membeli binocular, Alhamdulillah saya dapat tahu semua dah dapat di tangan masing-masing. Jadi saya akan sediakan satu video pendek cara nak guna binocular ni. Kadang-kadang kita beli binocular tapi tak reti nak guna. Asal tengok benda ni tak nampak benda pun. Okey, tak apa. Bagi peluang saya cerita 2-3 minit ni macam mana nak guna binocular ni. Okey. Yang pertama sekali adalah yang saya guna ni adalah sebuah binocular Vision King. Sama juga macam up close Celestron, lebih kurang sama dua tu. Yang pertama adalah dia akan ada penutup. Penutup yang depan ni dengan yang belakang ni. Okey. Jadi bila nak tengok, pastikan penutup ni buka. Jangan main tengok je, memang confirm tak nampak benda. Okey, buka dia punya penutup dia. Dia getah je ni. Okey, kalau tak percaya getah letak dalam air dia mesti terapung je. Okey. Yang ni pun boleh buka elok-elok jangan kupas macam kupas bawang ke apa ke. Kita buka elok-elok. Okey. Cuba tengok. Depan ni adalah kanta dia. Lens. Okey. Belakang ni adalah kanta mata. Yang mana nak tengok dekat mata? Yang ni. Macam gini. Jangan buat macam gini. Memang yang jauh akan nampak lagi jauh. Okey. Kita dah ada binocular ni. Ini adalah kanta mata, ini adalah kanta dia. Jadi perasan tak bila saya sebut 7 darab 50, 10 darab 50. Kalau tengok dekat sini ada tulis 7 darab 50. Okey. 7 tu bermaksud bila kita tengok dengan mata dekat kanta mata ni, objek tu 7 kali lagi besar. Kalau yang 10 kali tu 10 kali lagi besar. Senang je. Okey. 50 tu adalah ni dia ni. Ada. Diameter dia 50 mm. Tak percaya pergi ambil ruler boleh ukur sendiri. 50 mm. Jadi maknanya apa? Cahaya daripada bintang dia akan masuk ke depan ni, kemudian dia akan pusing-pusing dalam ni, tak macam mana dia keluar kat belakang ni. Yang ni yang kita tengok. Bila dia keluar kat belakang ni, yang ni yang membesarkan image tu jadi 7 kali ke 10 kali ke. Perkara yang kedua yang saya nak cerita di sini adalah binocular ni bila kita pegang dua tangan macam ini, kita akan tengok dengan mata dekat sini. Okey, betul kan? Tapi kadang-kadang ada orang mata dua ni dekat. Bukan juling dia dekat. Ada orang tu muka dia besar sikit, jadi mata dia jauh. Jadi kadang-kadang mata dia tak sama, tak ngam dengan macam ni. Jadi macam mana kita nak mengamkan mata dia tu dengan kanta mata kat sini? Cara dia ialah kita pegang binocular macam gini. Kemudian kita kepahkan ni. Nampak. Dia boleh besar kan? Dia boleh kecil balik. Kan? Dia besar balik kan? Dia kecil balik. Jadi ikut mata kita lah. Kalau mata kita ni jenis 100 sini 100 sini jauh kan. Jadi kita besarkan sikit. Kalau kita ni kecil, kita kecilkan. Kita adjust ikut mata kita sama dengan kedudukan kanta mata ni. Okay, perkara yang ketiga yang saya nak cerita kat sini adalah bila kita dah adjust ni, kita nak tengok. Bila kita tengok, kadang-kadang bila kita tengok dalam ni, benda tu kelabu je, tak terang. Kadang-kadang terang, kadang tak terang. Jadi maknanya kita kena fokus dulu binocular ni ikut mata kita. Mata saya mungkin lain, mata anda lain, mungkin makcik ni lain, kakak ni lain, mungkin adik ni lain. Mata-mata lain lah, rabun jauh ke depan, macam saya rabun jauh. Jadi maknanya lain fokus itu. Jadi ikut mata kita, cara nak fokus macam mana? Nampak binocular ni, dia ada benda ni. Ada gigi-gigi ni kan. Gigi ni bila kita boleh gerakkan. Nampak? Kiri, kanan. Bila kita gerakkan, cuba tengok yang atas ni. Tengok. Dia naik tu. Lepas tu turun balik. Naik balik. Dia turun balik. Boleh naik turun. Tapi apa benda naik turun tu? Naik turun tu lah yang akan bagi image tu jelas ke, tak jelas ke, itulah dia. Fokus. Kita fokuskan dia dekat sini. Cara nak senang, tak payah start waktu malam. Waktu siang pun boleh. Cari pokok ke apa benda ke yang jauh-jauh. Bukan yang depan mata kita. Yang jauh-jauh bukit ke pokok ke apa benda ke. Tengok dekat sana. Kita gerakkan benda ni bagi dia fokus. Ini cara dia tu. Jadi bila kita dah fokus, kadang-kadang kita perasan tau. Bila kita tengok dalam ni, sebelah kiri fokus, sebelah kanan tak fokus. Kadang-kadang belah kanan fokus, belah kiri tak fokus. Tak sama. Pasal apa?
Masalahnya ialah mata kita ni lain-lain. Kadang-kadang power sini lain, power ni kurang, power ni tinggi. Ikut masing-masing punya masalah. Okay. Jadi macam mana kita nak fokuskan bagi dua-dua ni sama? Okay. Binocular ni rupa-rupanya selain daripada kita fokus yang dekat sini, cuba tengok yang belah kanan ni. Kanta mata dia yang belah kanan. Okay. Nampak dia kadang dia ada gigi-gigi, yang belah sini tak ada gigi, yang dia ada gigi. Gigi ni bila kita pusing perlahan-lahan, dia boleh pusing, nampak? Dia boleh bergerak. Rupanya, bila kita fokus kat sini, katakan sini dah cantik, dah elok, yang ni tak elok, kita gerakkan yang ni pula. Bagi yang ni jelas. Maknanya apa? Step pertama ialah kita tengok, kita fokus yang ni dulu, fokus bagi mata kiri kita, yang belah kiri ni jelas. Bila yang ni dah jelas, yang ni tak jelas, bila kita tengok, baru kita pegang yang ni, sambil tengok tu, kita pusing-pusingkan, bagi yang kanan pula jelas. Bila dah dua-dua jelas, baru insya-Allah okey. Jadi maknanya, fokus tu sebenarnya, ada dua langkah. Okay? Tapi yang selalunya, kalau kita seorang yang guna, selalunya kita seorang dah, selagi kita dah usik ni, once kita dah usik ni, dah tak payah usik lah. Lepas tu kita duduk main-main ni je lah. Kita tak main yang ni lagi. Ini sekali je. Tapi kalau kita pasing-pasing kat kawan-kawan ke, adik-beradik, kat keluarga ke apa benda ke, itu mungkin lain-lain punya mata, lain-lain power kan. Jadi itu mungkin masalah sikit. Okay? Tapi cara fokus, jangan komplain tak pasal-pasal komplain pula. Kata pasal ni terang, ni tak terang. Pasal apa? Pasal kita fokus kat sini satu lagi kita fokus yang belah kanan. Jadi kita dah cerita berkenaan dengan macam mana cara nak guna ni. Okay? Jadi sekarang saya nak cerita secara basic, asasnya macam mana cara kita nak jaga benda ni. Ni kena jaga. Okay? Kalau kita tak jaga, kita letak atas meja, dia akan merayau sendiri. Itu tak tahu lah kan. Okay. Cara ialah, pertama benda ni macam kamera juga, macam teleskop juga. Jangan main campak je. Kalau campak, lens dia mungkin pecah. Ataupun benda ni tergerak. Yang ni gerak sini, yang ni gerak sini. Okay? Jadi maknanya kita dah orang kata dah merosakkan dia. Kena jaga elok-elok. Okay, yang kedua adalah kanta ni pastikan janganlah kita saja-saja. Biarlah nak letak cap jari lah. Kita letak cap jari terus tu. Jangan. Okay? Pasal dia akan mencomotkan, mengotorkan kanta ni. Kanta ni dia ada coating. Okay? Ada coating, ada satu lapisan. Okay? Jadi bila kita nampak dia kotor, jangan seboleh-bolehnya kita ambil kain ke apa benda ke, ambil baju kan. Kesat. Jangan. Baju kita ni mungkin ada pasir-pasir halus ke apa benda, dia akan terus calar, bagi rosak terus. Okay? Jadi bagi dia kalau boleh biar ada kering sendiri. Selalunya bila kita tengok tengah malam, embun kuat. Okay? Bila embun kuat ataupun kita masuk tempat aircon, keluar daripada tempat tu, tiba-tiba berdebu kan. Jadi basah. Okay? Jadi bagi dia kering sendiri. Okay? Simpan bila katakan kita dah satu malam dah tengok bintang semua tu, kita tengok, simpan dalam kereta. Jangan terus tutup dulu. Kita biar dulu, bagi dia kering. Letak dalam kereta aircon ke apa benda ke, kita biar letak atas meja ke, bagi dia kering sampai esok pagi, baru kita tutup. Okay? Tapi pastikan tempat tu tak berabuk lah. Tempat yang kata yang bersih lah. Okay? Jadi maknanya kena jaga dia punya kanta. Macam kamera lens jugalah, macam teleskop. Sama je dia punya konsep dia tu. Okay? Pastikan kita jaga benda ni. Okay? Jadi ada juga orang tanya, okay, binocular ni boleh nampak planet ke? Boleh nampak planet ke? Boleh nampak bulan ke? Bintang ke? Okay. Binocular ni, kenapa saya promote dia adalah dia merupakan alat yang paling senang nak guna. Bila kita dah dapat ni, terus boleh guna. Tak payah nak letak bateri. Cubalah cari tempat bateri. Itu memang tak tempat bateri pun. Buka, terus boleh tengok. Okay. Apa yang kita boleh nampak ialah, kita boleh nampak kawasan bintang-bintang di langit yang penuh dengan bintang. Memang bintang, penuh dengan bintang lah kan. Okay. Maknanya apa? Kawasan langit yang luas. Luas macam mana? Cuba buat jari macam ni kan. Saya ajar dalam ceramah saya. Kita luruskan tangan kita macam ni. Okay. Luruskan tangan macam ni kan. Lepas tu kita buat tapak tangan kita macam ni. Talk to my hand. Macam ni lah. Okay. Bila kita luruskan tangan, lepas tu kita buat tapak tangan macam ni. Okay. Tapak tangan kita ni, daripada atas ni sampai atas bawah ni, kawasan ni, kalau kita buat satu bulatan, seolah-olah 10 darjah ruang. Jadi maknanya apa? Bila kita guna binocular, macam saya sebutkan, binocular ni mungkin 7 darjah, 7,5 darjah. Kawasan tu lebih kurang macam tu lah dia punya saiz kat langit. Jadi bila kita tengok kat langit tu, kita tu, besar mana dalam binocular ni boleh nampak kan? Okay. Kita tengok kawasan langit tu, lepas tu kita letak tangan kita. Seorang-seorang lah kan? Kita letak perlahan ke atas tu. Lepas tu, kawasan langit tu, besar tu lah. Lepas tu kita ambil binocular.
Lah sama. Macam itulah dia punya cara tu. Okay, pasal binocular tu dia boleh nampak luas. Okay, dengan mata kita nampak luas macam ni, binocular kita akan nampak luas macam ni. Teleskop macam mana? Teleskop sebenarnya kalau tak percaya, kita buat jari macam ni, teleskop tu kita tengok separuh jari ni je. Kawasan kecil sikit ni je, nak lukis bulatan pun tak payah. Bayangkan bulatan separuh daripada jari saya tu kalau letak kat langit, itu je yang teleskop tengok. Dia zoom dekat lah. Itu kerja teleskop. Okay. Tapi kerja binocular tu bagi nampak cantik. Jadi yang best apa? Kita boleh nampak kawasan-kawasan Milky Way yang Bima Sakti tu, yang banyak bintang tu, kita boleh tengok kat sana, kita boleh nampak gugusan bintang cluster, star cluster. Nebula pun yang terang-terang tu kita boleh nampak galaksi, Andromeda Galaxy. Itu boleh cuba. Galaksi yang lain-lain yang pelik-pelik tu memang tak payahlah, itu kena guna teleskop. Tapi boleh nampak juga comok-comok gitulah. Tapi Andromeda Galaxy cantik. Okay. Apa lagi? Planet boleh nampak, tak ada masalah. Tengok mana Jupiter. Tu Jupiter. Tengok, boleh nampak. Tapi kita jangan duk bayangkan Jupiter tu macam gambar yang selalu saya tunjuk tu. Gambar nampak ada punya planet tu, ada bulan-bulan sekali tu. Itu adalah menerusi teleskop. Jadi maknanya binocular kerja dia lain, teleskop kerja dia lain. Okay. Tapi binocular ni sebenarnya kita boleh nampak beratus-ratus benda kat langit. Nanti tunggu sabar, saya akan ceritakan satu persatu berkenaan dengan objek yang kita boleh lihat menggunakan binocular. Okay, jadi itu saja kita punya podcast pada kali ini. Jadi sementara bulan Syawal ni masih ada, izinkan saya mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri kepada semua rakan-rakan Falah Online. Mudah-mudahan maaf saya batin kalau ada salah silap cakap ngawuk ni kan. Macam mana kan, macam gini kan. Okay? Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi. Follow lah siri Binocular Astronomy yang saya akan buat insya-Allah dalam masa beberapa bulan ni, dan kita akan mulakan sebagai langkah pertama untuk melihat alam semesta daripada mata seorang